So kerjaya saya, saya kena spend dalam 8 jam sehari. Paling minimum lah. Yes. Hai semua, saya Awinit. Hai, saya Kalji. Hai, saya Q dan kita dari Big Stage Alpha. Bagi saya, ia boleh jadi satu kerjaya lah. Sebab dulu orang kata main game ni macam masa lah apa kan. Tapi sekarang benda tu dah boleh jadi apa? E-sport kan? E-sport gamer. Bagi saya dua-dua boleh. Kalau awak tak nak jadikan career, jadikan hobi. Nak riliskan stres. Okay, kalau jadikan kerjaya pun boleh. Contohnya macam idola saya, Solos. Shout out to Solos, saya minat awak. So bagi saya pula, saya dulu memang player e-sport untuk bidang lain lah, game lain. So saya rasa dia boleh jadi dua-dua, jadi hobi ataupun jadi kerjaya. Sehari tak tahu lah, tapi kalau masa bulan puasa macam 4 jam, 5 jam sampai sahur. Saya dulu e-sport player kan, so kerjaya saya, saya kena spend dalam 8 jam sehari. Paling minimum lah. Yes. Jangan stop buat apa yang awak suka. Jadi teruskan berusaha dengan lebih keras. Bagi saya, jangan rasa macam e-game, e-sport ni adalah benda yang sia-sia. Kalau korang tengok MPL kat sini pun, dia orang dah buat tournament yang besar untuk orang-orang yang minat game. So ada platform yang dah terbaik sekarang. So jangan, orang kata, jangan meremehkan benda ni lah. Ceburi je apa yang korang minat, buat betul-betul.